dia kena prepare 6 benda ni. Okay, aku nak share sikit pengalaman aku dekat immigration Korea tu lah. Memang orang cakap susah nak masuk lah kan. Immigration dia strict lah sebenarnya. Aku tak berani cakap dia strict ataupun tak. Cuma yang ni apa dari segi pengalaman aku lah. Okay, first kami sampai pagi tu dalam pukul 6 pagi. Lepas tu sebelum nak sampai immigration tu, dia akan ada satu tempat dia letak, dia sediakan e-arrival card. Okey, e-arrival card ni hanya diisi untuk kanak-kanak ataupun budak yang bawah 18 tahun. So siapa yang bawa anak, kenalah isi, sebab budak bawah 18 tahun yang berumur 18 tahun ni tak perlu isi KATA. So bila tak perlu isi KATA, tapi dia kena isi e-arrival card. So okey lah, isi apa semua. Lepas tu beratok. Masa kami beratok tu, first kami ada tanyalah dekat officer yang ada dekat situ, ada tak laluan khas sebab kami bawa stroller, kami bawa baby. So dia kata, dia cakap bahasa dia lah, no, dia suruh beratok juga. Okey, tak apalah, kami beratok. Dia beratok macam ulak tu lah kan, lebih kurang dalam 4-5 line. Masa tu pun ramai jugalah walaupun pagi lagi kan. So beratok, nak dekat sampai tu lebih kurang dalam 2 baris macam tu, officer yang lain dia buka laluan kat kami. Dia suruh pergi ke counter lain lah, laluan khas, sebab kami bawa stroller and bawa baby lah. So kami ada 10 orang, satu family 5 orang lah. So 10 kami pergi ke laluan khas tu. And officer, staff dekat kaunter tu memang tak tanya langsung. Walaupun anak menakan aku, anak buah aku, dia tak pernah keluar negara, memang pasport dia clean. So yang tu first time lah dia nak job. Memang dia tak minta apa-apa dokumen langsung. Dia just, baby pun tak perlu angkat untuk tunjuk dekat kamera. Dia just tengok, okay baby ada, okay cukup, yang tu sahaja. And kami punya perjalanan tu sangat-sangat smooth lah dekat immigration tu. Dia tak kacau langsung, tak ada soalan yang tanya, tak ada dokumen yang dia minta. Cuma untuk nasihat akulah, better untuk siapa yang pi, dia kena prepare 6 benda ni. Yang pertama sekali, print KATA approval tu. Yang kedua, kena prepare itinerary, print itinerary. Yang ketiga, kena print kita punya booking Airbnb ataupun hotel lah. Okay, so yang keempat, kena, ni paling penting sekali, kena print tiket bila kita balik. Okay, yang kelima, kena ada travel insurance lah. Buatlah travel insurance dalam RM100 macam tu. Kalau single baru RM45. So yang keenam, buat salinan pasport kita. Kalau lah tak tahu nak kata, kalau hilang ke apa ke, boleh benda tu ada, boleh pergi embassy ke apa ke, adalah dia punya proses dia kan. So 6 benda ni wajib bawa, buat salinan, prepare. Walaupun tak ditanya tak apa, kita dah ada dah. Sebab kalau kita isi KATA, kita kena masukkan alamat Airbnb, alamat tempat tinggal kita, dengan paling penting flight balik, depart from Korea bila. So 2 benda tu penting lah. And isi KATA, apa yang aku boleh advise, jangan ada tipu ke ataupun tak mau declare kita kerja apa ke. Dekat dalam KATA tu memang ditanya kerja apa, income berapa, pernah masuk Korea tak, pernah pergi luar negara yang lain ke, yang mana, paling latest mana. So KATA dia memang sangat-sangat strict lah untuk kita isi. So untuk video link pula kot, nanti aku share berkenaan dengan KATA. Yang paling penting, yang banyak soalan aku terima adalah pasal IMI lah. Bahaya ke tak kan nak masuk kan, susah ke tak, banyak orang kena hantar balik. Yes, betul. Masa kami sampai pagi tu, flight kami tengah malam daripada KL sampai pagi. And ada flight daripada KL pagi sampai dalam pukul 2-3 macam tu kot. Ada orang yang kena hantar balik. Tak silap aku dalam 4 orang 5 orang. Katanya lah, bawa cash sikit. Satu lagi, tersalah isi dekat KATA tu. Kita kena isi, kita pi individual tour ataupun group tour. Tak silap aku, dia ambil ground tour lah dekat sana. Dia isi group tour dalam KATA tu. Tapi bila officer tanya mana official daripada company travel tu, mungkin dia tak dapat provide. So sebab itulah dia kena hantar balik.
So aku tak sure, pengalaman aku sangat smooth sahaja dekat immigration tu. Aku tak tahu Walling macam mana. Okay, so siapa yang nak pergi Korea, semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau ada apa-apa soalan yang mungkin tak pasti ke apa ke, boleh letak kat ruangan komen, insyaAllah yang mana yang aku boleh jawab, aku tolonglah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace y'all.